www.tbsdts.com.my. Okey, Korang buka website tu, belah kanan ada TBS e-ticketing. Korang Okey. tekan di situ. Macam mana cara nak beli, macam mana nak dapatkan tiket? Apa yang ni kita dah buat research. Kai dah buat research kan. Okay, first kita kena login dulu ataupun kita kena register dulu nama kita, semua alamat supaya untuk kita nak beli tiket dia lah. Okay, bila kita dah buat semua tu, okay, dia akan bagi tahu dekat online ticketing ataupun e-ticketing.tbsbts.com.my. Okey, macam mana cara nak beli? Cara beli dia, kita cari dulu destination kita daripada mana. Contoh, dia kata dia minta hari apa. Okay, katalah hari ni. Okey, kemudian? Okay, 14/11/11 tahun 2016. Macam biasa lah, from dekat TBS sebab kita dah. Memang sebab kita pun daripada TBS kan. TBS ni kat rumah. Alright, itu daripada TBS. Kemudian kita akan, contohlah kita tulis ke Alostar macam tadi kan. Okay, Alostar. Okay, kita select ke Alostar. Kemudian company dekat sini juga, dekat website TBS juga, korang boleh pilih website yang mana, website pula, company mana, contohnya macam Transnational ke apa, Mayang Sari ke kan. Tapi dekat sini pun sama juga macam website yang EasyBook tadi. Korang boleh search all, and then akan ada nama company-company yang ada dekat TBS tu. So dekat sini juga korang boleh buat perbandingan harga yang mana lebih murah. Korang juga boleh pilih company-company mana korang nak, national ke apa kan. Okay, kat sini diorang akan tulis harga, perbandingan harga. Ada yang mahal, ada yang murah, ikut kemampuan korang. Okay, dekat sini kita boleh select seat tak? Boleh. Boleh. Sebab kat sini dekat bawah tu korang akan nampak dia punya step by step. Okay, step yang pertama dia kata isi information destination. Lepas tu yang step kedua, pilih kita punya masa, kita nak pagi ke petang ke malam ke. Yang ketiga, please select seat. Macam tadi bila korang dah select bila korang dah search all nama-nama company tadi, and then korang select satu, contohnya kita pilih Etika Delta, kemudian baru dia ada tunjuk gambar-gambar seat tu. Bila dah pilih seat tu, baru boleh buat pembayaran. So sebenarnya website ni mudah sebab TBS ni sangat korang kata well known lah dengan rakyat Malaysia. So selain di Puduraya lah. Tapi so far apa yang kita dah nampak, Puduraya dia tak spekkan, dia macam tak ada aplikasi dia ataupun dia punya website dia sendiri. Tapi TBS ni dia memudahkan lagi sebab dia mempunyai banyak company-company di bawah dia. Ya, betul. TBS ni orang kata semua bas ada lah. Kita nak bas apa pun ada. Alright, terima kasih apa yang benda cakap ni. Alright, terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan dan apa yang kita orang dah mengarut daripada pukul 8 sampai pukul 11 sekarang. Alright, terima kasih yang tengah mendengar di web di www.mycampusradio ataupun korang boleh download kita orang punya apps di Play Store ataupun di Google Store. Korang boleh search My Campus Jarak Radio. Bagi yang dah terlepas, kita orang akan upload di blog post kita orang. Korang boleh search dekat website kita orang. Dan belah kanan dekat bawah sekali ada blog post tentang isu-isu terkini yang kita orang bincangkan di My Campus ya. Okey, jangan lupa komen di FB atau tweet My Campus Radio dan juga download apps di Play Store dan Apple Store My Campus Jarak Radio dan pergi ke www.mycampusradio.com